Waktu diet, nak makan apa untuk kenyang lama dan senang kurus? Ramai yang ambil roti, biskut, kuih muih, tapi semua ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab makanan ini ada karbo dengan kalori yang sangat tinggi. Waktu lapar, badan kita akan start bakar lemak sebagai tenaga. Dan waktu inilah badan kita paling senang nak kurus. Tetapi dengan syarat, makan dengan cara betul. Terus, korang lebihkan air kosong dan elakkan minum manis. Lepas itu, awak makan protein yang berkualiti sebab dia bagus nak bakar lemak dan boost metabolism. Contoh protein yang bagus seperti telur rebus, ikan, dada ayam, yogurt, pea protein. Kalau boleh, cuba elakkan protein daripada soya sebab soya ada hormon estrogen yang berlebihan. Nanti dia mungkin jadi masalah yang lain. Kalau awak sibuk, tak ada masa nak masak, nak prepare, boleh pakai Metavanil. Dia guna pea protein, tak ada soya, tak ada gula tambahan. Rasa almond vanilla dengan tambahan postbiotik dan chromium. Bantu nak jaga usus dan jaga gula. Sedap, tapi tak manis. Sangat sesuai untuk orang sibuk tapi masih nak jaga kesihatan.